Hi guys, I'm back again, but this time with a mic. I did buy a mic. So today is Friday and it's currently 12:15. Actually, I'm gonna go out with my friends to Queens Bay Mall, and I am currently waiting for the rapid bus. This is gonna be my second time trying to take the rapid bus, and it's very cheap. So I think why not, right? Since I'm not gonna rush because I pun tak adalah nak cari apa sangat pun dekat sana. The main thing that I have to get done actually dekat Queens Bay Mall is that I receive a Inside Scoop voucher from Kak Firzana because of my birthday, and today is the last day that I can redeem it. So nak tak nak, I have to go out because sayang lah kan orang bagi. It's gonna be a fun and chill, and plus I want to try this mic. I've been waiting for this mic for so long, so I'm excited to use this. So yep, see you when the rapids arrive. Yay! Pernah makan pandi, steamed chicken rice with breast. Coba makan. Wow! Siapa nak beli cheese tak ada sudah. Onde punya kek. Siapa nak buat? Sana. Cheesecake dia sedap. Wow, apa ni? Mini bun. Wah, cantiknya. Ada ni coklat. RM1.50 je. Bau sedap betul. Ni ada kek weh, tapi ni kek biasa lah. Wow. Weh, cute-nya. Ni flavor apa ni? Terima kasih. Bagus. Ini awak rasa chiffon, klasik, pandan ke coklat? Pandan. Coklat lah. Tanya aku. Yuk kita berdua. Bagi tu saya jumpa biar awak weh. Terms and conditions apply. Thank you and have a nice shopping day. Saya. Para pelanggan yang Saya ingin jumpa. selamat datang ke Mereka saya patut bagi dia bunga je weh. Awak rasa bunga ke kek? Kalau dia minat bunga ke? Tak lah, tapi perempuan mana je tak suka bunga. Saya tak suka bunga. Juga soalnya. Dia macam awak bukan perempuan. Tak apa, kita tengok dulu kat sana. Alah tak. Rasa fruity ke rainbow? Saya tak pasti dia makan tiramisu ke tak. Sebab tu saya macam Tiramisu ke? scary kalau nak beli. Roti dia warna kelabu ke? Sesame ke? Ini roti ke? Alah, kecil je donut dia. Wow, so cute. Sana tu hujung tu ada kek. Bukan. Tart. Kalau macam ni, Oh, beruak. ni sebenarnya tujuan utama, tapi lupa macam mana cookies and cream dengan waffle cone. By the way, akak yang jaga kaunter tadi tu kerek nak mampus ya. Setuju? Sangat. Memang kurang hajar. Dia patut diajar. Sekarang kita tengah tunggu rapid. Dah sampai dekat Blok Kisha. Hopefully she likes it.
birthday. Apa you nak terkejut sangat ni? Happy birthday. Sorry lah, lambat ni. You punya terkejut macam you pencuri. Sedapnya. Tapi dah, you tengok. Tunggu terbalik ada jatuh. Ni pun dah. So, happy birthday, Tisha. Thank you, Intan. Thank you for the apa ni, cake. Fruit cake. Pastries lah. Thank you so much. Sorry, I tak Means a sempat lah lot. nak beli betul-betul hari yang kita balik tu kan. It's okay. You remember me, you bought me something and it means a lot. Apa you hope for? You dah 22 years old. Oh. Apa yang Tisha I baru hope 22 tau, muda Yes, lagi. muda I dah tua. Cik, macam tapi macam rasa macam dah tua dah ni. Kan? Apa you hope for? Hope for better things. Hope we learn more. Still a lot more to go lah. One goal. One goal. 22 years old. Nak sama masters. Wow. I could never. Okay. Thank you. Bye-bye. Bye. And just like that, guys, kita tak dapat nak keluar lama and check out few things sebab Afrina is writing her thesis, so I faham je like she has a lot of things to get done and it's okay. I have things to do also. I need to do laundry, I need to do other things as well in my work also, so yep. We call it as a petit cake. On day 3, they become inactive. I did for the gene expressions, and then what I found out is the pro-inflammatory. Macam ada magnet macam ni. Guys, hari ni hari Jumaat. I just got back from Speedmax to top up few things, makanan, detergent, and then I bought Darlie, Maggi, stock up Maggi, and then ada beras, ada 5 biji telur in case I nak masak, because weekend usually I malas nak keluar. And then I bought this samosa, satu chicken, satu egg. Kalau korang student USM, I don't think you are watching this, but if anyone knows, kat pintu pagar USM tu ada orang jual samosa dekat tepi jalan tu kan, across traffic light tu kan. Sedap sangat. You guys should try. What the dog doing? What the dog doing? The first one. Next time apa yang terjadi? Kita nak like untuk audio makanan. Sebab kita orang malas nak pergi ke sana. So siapa yang nak bangun? Kita like. So first yang keluar kena pergi. Second like yang keluar. Okay, kena pergi. Okay. Okay. Okay, let's go. Belum. Tak apalah, I bukan birthday girl, so tak apalah. Tak payah dah.
Hai, hari ni kita nak celebrate birthday Husna. Tapi hari ni berapa hari bulan? 14. Sebenarnya esok, tapi kita busy. So kita celebrate hari ni. Next question. Okay, next question. Berapakah adik-beradik saya? Dan saya anak keberapa? Easy, bro, easy. Apa yang aku kira ya? Sebelah dah amat. Kau dah apa kan? Kau anak ketiga? Kau anak ketiga, so kau ada adik, so berapa orang? Ada adik. Saya sama jawapan dengan Laila. Okay. Anak ketiga, 4 adik-beradik. Saya boleh list urutan adik-beradik. Boleh dapat bonus point tak kalau saya list? Aku ada 3. Saya boleh list. Bonus point. I know you have kakak. Kakak dia sulung ke tak sulung? Jangan macam ni. Dia soalan je kan. Boleh dapat bonus point tak sebab Ya, ikut Laila. Ikut Laila. Adik. So ya. Aduh. Anak ketiga juga. Okay. Okay, tak jadi. Tapi betul jawapan. Okay, extra question based on adik-beradik. I'm gonna nail this, guys. Oh my god. Abang saya dah kahwin ke belum? Belum. Belum. Husna belum, adik dia belum, kakak dia dah ada anak dah. Kan I know. Yang I confused tu yang pasal adik tu. I confused. Ayah ada adik. Adik okay. Lelaki. Okay. I thought you bongsu. Kenapa? Bongsu perempuan kot. Terima kasih. Our food has arrived. Oh, tu lagi makanan tak sampai. Jom diteruskan. Isha, I think you guys know, but then okay lah. I tahu adik-beradik. Okay, adik-beradik I and then umur dia. Okay. Adik-beradik orang. Dia ada adik lelaki. Isha nak sulung. I tahu. Sabar. 21. Dia umur 22 kan? 21. 18. Beza 4 tahun. Inilah apa? Birthday girlnya. Assalamualaikum. Masya Allah. Oh, by the way, Liza tak join kali ni. Boo. Sebab Liza penat. Apakah warna favourite saya? Senang je. I think it's like pink. Kena cakap terus ke? Sabar. Pink. Faster. I don't know, maybe black. Sorry. Saya rasa pink light pink. Jawapannya adalah pink. Oh. Siapa dapat ni? Laila betul lah. Saya lah betul. Okay, so satu-satu Satu-satu. Saya dengan Laila satu-satu. Tisha kosong. Okay, my puppy's name. Oh, I tahu. I tahu. Siapa nak jawab dulu? Remo. Remo. Sumpah, I tahu tapi I tahu. Reno. Ke Reno? Reno ke? Aku paling tak tahu. Remo. So the winner is Husna Remo. Disclaimer guys, kita orang ni kawan yang baru kenal masa degree. Sebab tu kita macam taklah like tahu detail setiap orang tu. Berapa tahun yang kita kenal? Tak sampai 4 lah sebab Tak kita sampai belum 4 habis lah, ni. 3 Macam tahun setengah. 3 tahun setengah. So macam logik je lah kalau kita tak tahu sedetail-detailsnya macam tu. I macam Cover diri sendiri. Ya, sama lah. Bagi tahu satu grup. BTS. 17. NCT. NCT lah. NCT betul. And Hyper. And aku tak. Okay guys, to be honest, I don't have much knowledge on this K-pop things. I don't know. Maybe BTS. Saya salah ke? Betul. 70. What kind of movies I like? I mean the Saya jawab action. I rasa komedi. Love story. thriller guys.
Seperti show. I macam suka macam zombie, thriller, tiba-tiba macam apa? Ya. I want the mashed potatoes. If I retired, which place do I prefer? Staying away from city because people do prefer macam tu kan. Dive. Dia nak ada city. Dia city girl. Tapi you kan sekarang city. That's why. So after retire you nak somewhere like peaceful. I nak city, tapi dia bukannya like in the middle of city. Tapi like still can access everything. Sekarang lah. Oh, still so- can access everything, tapi not like KL. No, Faham. like Okay, what is my love language? word of affirmation. I Oh, rasa- nak pilihan ke? I Quality rasa- time, words of affirmation, acts of service, physical touch, gift giving. I rasa act of service. Oh, word of affirmation. Actually, ya, semua betul. Tapi I go for quality time. I think act of service kot. Yang ni include. I mean like Like she's willing to do anything for you. yeah. She will always be there. If I need, if I don't need, she don't. Dia macam antara word affirmation dengan act of service. I guess maybe act of service. Act of service juga. Oh, example. Example. Sebab kita memang borak banyak kan. But mostly bukan yang to the point yang macam kalau dia tak rasa Hu selalu bagi saya macam banyak words faham tak? Macam okay je ni. Tapi kalau macam I need help, she will do it. Kalau macam saya cakap Stah, dia akan dengar. Faham tak? Macam dia buat benda tu tapi dia bukannya macam it's okay Intan, kita ni tak apa, kita ni ni. Dia macam tu. Betul. Tapi maybe I can be wrong. Sebab dia macam kan, kalau aku minta tolong apa je kan, mesti dia tolong. And then for me, that's help a lot. Macam contohlah I ni interview help dia, intern help dia tolong aku, allergic pun dia teman lagi apa. Dia bukan jenis yang macam Aku tiba-tiba random, wait, jom pergi minum matcha. Okay, dia jom. So for me, lepas tu kan aku kan pelik drama aku. Semua dia layan aku tahu. Kau tahu tak, aku punya drama pelik-pelik semua dia layan. Kau tahu tak? Gitulah. No, bukan nak ambil pelik. bukan je lah. Sebenarnya, saya pun tak tahu. Tak nak. Saya rasa gift giving. Tapi yang saya pasti bukan word. Sebab saya tak pandai word. Betul. I mean bukanlah tak pandai tapi memang Saya tak pernah receive saya tak benda boleh. A good listener tapi Tak boleh bukannya macam memang cakap ha. who like physical touch. Oh my Tak god. ada siapa yang pernah pegang word. Because we don't like It's physical always touch. the people like they Tak pegang orang. Faham tak? Oh, Faham tak? Dia macam aku kan macam pelik kalau orang pegang. Kau ni kenapa? Faham tak? Tapi mungkin sebab benda tu susah dapat. Sebab tu dia jadi macam rasanya dia dah besar aku rasa act of service lah paling tu. Sebab aku suka lelaki gentleman. Betul tak? no. Hus akan buka the cake now. See, 1, 2, 3. Oh. Oh, Blackpink. Oh, by the way, our team today Blackpink sebab Hus yang nak Blackpink. tiba angin kuat pula. Kau tengok Hus nak kelakar lah.